Manis berlemak dan kaya dengan rasa. Inilah bubur Cha-Cha yang mesti anda cuba. Kita nak masukkan Cha-Cha dengan sagu lah. Dia punya tip, pastikan air kita ni mendidih. Kalau dia tak mendidih, sebelum dia lembut, dia dah berkerak kat bawah hangin. Okey, sekarang proses akhir, kita nak masukkan santan. Sekarang saya menggunakan santan kelapa saji. Bubur Cha-Cha ni dimasak menggunakan santan kelapa saji. Pasti menjadi.